Sedapnya ayam panggang, ayam goreng. Apa lagi? Serbuk perapan ayam madu Adabi. Senang je. Buka dan tuangkan serbuk perapan ayam madu Adabi ni dan gaulkan bersama ayam. Perap 2 jam saja. Kalau nak lagi sedap, kita perap semalaman. Bagi dia sebati. Esok kita bakar lah atau goreng. Pandailah Hang Lin. Produk-produk Adabi halal keluaran Bumi Putra. Serbuk perapan ayam madu Adabi, sedap dan menyelerakan. Selamat berbuka puasa dari Baptisan Pertama Sendirian Berhad, anak syarikat Adabi Consumer Industry Sendirian Berhad. Raya lebih bermakna bersama keluarga yang sihat. Tak payah risau, di Aurelius Hospital Alustar kami sentiasa dekat dan prihatin bersama pasukan perubatan yang profesional. Kami adalah panel kepada AIA Malaysia, AIA Takaful, Great Eastern Takaful, Prudential dan Prudential BSN. Layari www.aureliushealth.com/alustar hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri daripada Aurelius Hospital Alustar. Ramadan, bulan penuh rahmat dan keberkatan. Ramadan juga mengajar kita untuk menghargai rezeki yang kita perolehi. Elakkan pembaziran makanan, bawa bekas makanan sendiri, kurangkan janaan sampah dan berkongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kebersihan itu tuntutan agama. Jom amalkan kitar semula. Bersama kita menjaga kelestarian alam. Fikir dulu sebelum buang. Idaman Sendirian Berhad mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka. Wow, promosi raya paling wow kini di Suria Jerai Electrical. Beli barangan elektrik, hadiah barangan elektrik. Wow, biar betul. Tak perlu risau bajet. Boleh bayar secara ansuran mudah. Ambil dulu. Bayar kemudian dengan Atome, GrabPay atau SPay Later. Ahli Suria Jerai dapat jaminan tambahan setahun dan penghantaran percuma. Raya beli barang elektrik mesti di Suria Jerai Electrical. Selamat berpuasa. Permohonan kemasukan Februari, Mac dan April 2026 kini dibuka. 45 program menarik ditawarkan bermula dari peringkat asasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD. Pembiayaan pendidikan turut disediakan. Layari www.unishams.edu.my atau hubungi 04-499-1111. Jom masuk Unishams, wadi kecemerlangan ummah. Unishams mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kak Iyah jiran kita tu beli perabot kat Plaza Perabot Classic Glory. Dia dapat aircon percuma. Ya ke? Aircon rumah kita ni pun dah rosak. Jomlah kita pergi beli perabot kat Plaza Perabot Classic Glory tu. Untung-untung kita pun dapat. Plaza Perabot Classic Glory kat Melgong tu tengah buat promosi Hari Raya. Setiap pembelian RM3,000 ke atas, kita berpeluang untuk cabutan roda bertuah. Hadiah telefon pintar, Google TV 50 inci, penghawa dingin, barang elektrik, perabot dan voucher tunai. Kunjungilah ke Plaza Perabot Classic Glory Mergong sekarang. Advansia, pengeluar racun dalam subsidi SIPP bersama Madacop, sentiasa berkesan mengawal pelbagai rumpai, penyakit dan serangga dalam penanaman padi. Sila guna racun dengan cara yang betul dan berhemah untuk hasil yang tinggi. Selamat berbuka puasa diucapkan kepada muslimin dan muslimat daripada Advansia dan Madacop. Jom kita memeriahkan sambutan puasa kita dengan jiran-jiran kita tahun ni. Macam mana? Kita bagi hadiah kode Saga Lychee untuk keluarga Mi. Boleh hadiah untuk keluarga Kumar, Koreal Saga Oren. Lepas tu, ajak keluarga Mi dengan Kumar beraya nanti. Boleh, tapi kita kena beli Cordial Saga Rose, Anggur dan Sarsi. Barulah meriah hidang kat tetamu semua. Kode Saga memeriahkan sambutan perayaan pada bila-bila masa. Selamat berpuasa kepada semua umat Islam dari Cordial Saga. Taman Sultan Salehuddin, projek rumah berkembar 2 tingkat di lokasi strategik dengan pelbagai pakej menarik. Rebut peluang untuk memiliki unit anda dengan menghubungi 011-1722-6164 atau layari udaproperty.my untuk maklumat lanjut. Uda Property mengucapkan selamat berbuka puasa kepada semua.
Wah, Mami, banyaknya emas mengelip-mengelap. Semua ni dari perniagaan Emas Anwar. Lah ni Emas Anwar di semua cawangan utara buat promosi untuk semua jenis emas, termasuk emas baru dan emas pre-love. Jarang kita boleh dapat macam tu. Kalau macam tu, jom ke kedai Emas Anwar. Nanti terlepas pula. Kedai Emas Anwar, pilihan kami. Kunjungi kami di 11 cawangan kedai Emas Anwar di Bandar Perdadan Bertam Pulau Pinang, Sungai Petani, Kuala Ketil, Alostar, Mergong dan Citra Kedah serta Kangar dan Arau Perlis. Nasi kandar Yasmin, sempoi di utara. Kini dikenali sebagai Sheikh Bistro. Ada anak syarikatnya iaitu Nasi Kandar Laila. Kunjungi cawangan di Sungai Petani, Alostar, Kulim, Changlun, Arau dan Bukit Tambun. Nikmati pelbagai menu istimewa. Kuih muih, buah dan kurma pula secara percuma. Nak makan, bungkus, catering, semua ada. Hubungi 018 401 4722. Ingat Nasi Kandar, ingat ya. Malulah nak jual emas ni, tapi nak pakai duit. Janganlah malu. Mai je ke kedai Emas Faiz. Semua orang jual emas kat sini. Kami beli semua jenis. Emas lama, emas rosak, emas swasta, emas serpihan, patah, perak dan surat pajak pun kami terima. Nak nilai dulu pun boleh. Percuma saja. Nak jual emas? Datanglah ke kedai Emas Faiz. Depa ada 9 cawangan di Kangar, Simpang 4 Perlis, Langkawi, Kok Diang, Jitra, Alostar, Sungai Petani dan Kepala Batas Pulau Pinang. Selamat berpuasa dari kedai Emas Faiz. Man, hang patut tukar dah kereta ni. Aku tak cukup bajet lah. Ni, esok jom ikut aku. Kita pergi ADZ Motors. Kereta mereka bermutu tinggi. Harga berpatutan. Lo ni tengah ada promosi raya. Tapi kualiti kereta terpakai ni macam tak terjamin lah. Tak payah risau. ADZ Motors, syarikat pengimport dan pemilik AP yang sah. Kualiti kereta dijamin 100% grade tinggi. Mereka bagi semua rekod asal. Ada waranti pula tu 5 tahun. Hebat ADZ Motor. Lah ni juga kita pergi. Jom layari Facebook ADZ Motor. ADZ Motors mengucapkan selamat berbuka puasa. Tunaikan kewajipan zakat harta dan zakat fitrah. Gandakan pahala wakaf dan infak secara online di lznk.com.my. Negeri kita, kita bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Tunaikan kewajipan zakat harta dan zakat fitrah, gandakan pahala wakaf dan infak secara online di lznk.com.my. Negeri kita, kita bangun. Anda bukan tunai kewajipan, tetapi anda sedang membangun negeri. Sebanyak 346 juta dana zakat diagihkan pada tahun 2025 melalui penyediaan tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, kebajikan dan sara hidup kepada 44,000 orang asnaf di seluruh negeri Kedah. Tunaikan kewajipan zakat harta dan zakat fitrah, gandakan pahala melalui wakaf dan sedekah di lznk.com.my. Negeri kita, kita bangun.